Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ni saya nak share satu benda yang agak menarik sikit tentang cara macam mana nak beli Zeus Coffee dengan harga yang lebih murah dan jimat. Okey, mungkin ramai dah tahu, tapi mungkin ada yang tak tahu. Saya akan tunjukkan caranya dalam video ni. Semoga bermanfaat. Mula-mula sekali buka aplikasi Zeus dan kita order espresso. Satu espresso ni, satu cup berharga RM4.20. Saya beli 2 cup RM8.40. Lebih murah daripada CEO latte lah. Dan untuk tipsnya adalah kalau kita beli 2 cup espresso, sebaiknya kita dapatkan 2 cup kopi lah. Jangan gabungkan sekali, susah nanti nak asingkan. Cara yang paling jimat untuk beli kopi di Zeus. Jom kita tengok macam mana agaknya rupanya espresso yang kita beli dekat Zeus ni. Saya ada 2, satu untuk saya dan satu untuk rumah lah. Ok, dah dapat dah ni. Kad tu gabungkan sekali, 2 kad tu dalam satu ni. Banyak ni lah, nanti balik nanti kita tambah susu sendiri. Tapi kita split 2. Okay. A few minutes later. Okay, kita nak bagi 2 kopi ni kan, sebab dia silap lah. Sepatutnya saya minta 2 cawan. Okay, ni ada 2 espresso dalam satu cawan. Jadi saya akan bagikan 2 dulu. Satu untuk saya dan satu untuk orang rumah saya lah. Saya tuang dulu semua kat sini. Dan saya cari cawan yang sama untuk bagi 2 lah. Tahulah tak agak macam mana. Itulah sebaiknya. Okay, sebaiknya minta 2 gelas lah. 1 espresso untuk 1 gelas. Okay, dah ada 2. Kemudian saya ambil susu dan saya tambah susu lah. Saya buat 1 je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya tengok kopi dia agak pekat. Jadi saya bubuh 1 cawan penuh. Sedap lah. Okay, saya buat 2 lah. Ini saya boleh tambah. Kalau sukakan pekat, tak payah tambah lah. Tapi ini pun masih lagi pekat. Boleh tengok warna dia. Saya tambah ni pun, saya tambah susu penuh juga. Ok, susu ni harga baru RM5 lebih. Ada 1 liter. Jadi kalau ikut kos, kalau kita buat sendiri macam ni, dia lebih jimat lah. Maksudnya espresso dalam RM4 lebih. Kalau kita buat susu sendiri dalam tambah dalam RM1 lebih sikit, dah boleh dapat 2 cup. Maknanya kalau sebelum ni kita beli 1 CEO tu, sekarang kita boleh beli 2 lah. Tapi tambah susu sikit dengan kos kita sendiri, dalam 1 cawan dalam RM1 lebih sikit. Di overall cost dalam RM6 lah, lebih kurang kita punya kos. Rasa dia alhamdulillah sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat mencuba. Boleh cuba, sangat recommended. Boleh cuba. Dan paling senang beli je lah yang 200ml tu. Beli dekat ni Zeus Coffee espresso 1 dan tambah sendiri 200ml punya susu. Tapi dia mahal sikit lah, dekat RM2 kot. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.